Dan begitu juga di Don Pertang ini ada 5 buah kampung. So kampung yang kita dah satu ni dah masuk 4 kampung. Dan ada satu kampung lagi akan menyusul, kita akan susun juga sebelum hari pengundi. Hari mengundi pada 1 Ogos ini. Dan apa matlamat kita kali ini adalah menang di Don Pertang ini. Seperti mana yang saya beritahu, saya maklumkan kepada masyarakat orang asli di sekitar Don Pertang. Saya harap kali ini masyarakat orang asli di Don Pertang ini dapat membuat pilihan pada 1 bulan Ogos ini tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut. Kita perlu lakukan perubahan bagi memilih pemimpin yang akan datang. So kali ini saya diberi mandat oleh Pakatan Harapan calon bagi Pakatan Harapan di Don Pertang, dan saya merupakan anak jati Pertang. Kampung saya kat Kerangai je, sebelah kampung ni je. Saya punya kampung. Tak kenal. So saya memang bertugas di Seremban. Dan kampung ni pernah saya masuk dulu untuk program dengan NGO, tapi dah lama. So kebanyakannya saya masuk di kampung di belah Pertang, dan insyaAllah kita akan cuba fokus balik di kampung-kampung yang lain. So kali ini kita cuba buat yang lebih baik. Sekiranya dia beri mandat, fokus utama saya adalah kita selesaikan isu asas rakyat dahulu. Kita tak perlu cerita yang besar-besar. Kalau kita cerita yang besar-besar tetapi isu rakyat yang asas tak dapat diselesaikan, buat apa rakyat memberi peluang kepada pemimpin yang lain. So saya harap kali ini saya mohon penduduk orang asli yang ada di Don Pertang, sekiranya ada saudara mara di kampung Putra, ada saudara mara di kampung Ulu Lakai, ada saudara mara di Batu 17, ada saudara mara di kampung Parigong, minta kempen kepada mereka kali ini tolong bagi undi kepada Pakatan Harapan. Boleh? Boleh ke tidak? Perubahan di Don Pertang. Dah lama kita tak bukan dah lama, memang tak pernah menang tu di dunia. So di peringkat negeri, kerajaan dipimpin oleh Tok Min, dan kalau boleh kita sumbang 1 kerusi Don Pertang ini untuk membentuk kerajaan negeri. Boleh? Boleh. Pakatan Harapan.